Dia kat sini ada ayam berempah dan juga ada ikan. Geng, dia nak kau pojamkan mata, kau bayangkan balik. Barulah kau dapat bau ayam berempah, bawal, koli tu, nasi kukus Malik. Mohlah. Hui, panih-panih ayam goreng berempah naik aroma itu. Bawal bang, bawal berempah juga. Bosah-bosah. Bosah bang. Berapa ringgit? RM14 bang. Boleh tu. Kili harga RM10 tu. Okey, koli ni memang minat ni. Nasi kukus Malik. Dah pojam mata dah tadi. Ni ayam, dia yang best kat sini dia punya apa kau tahu tak? Dia punya sambal ni. Dia beza ayam dengan ikan lain tau sambal ni. Lepas tu kuah kari dia bagi pula cute-cute ni Ini yang orang cakap menangkap. Harga baru RM8 ayam. Bukan semua tompek ada. Ni ikan bawal. Besar ikan bawal ni baru RM14 tu. Puas kan? Ikan koli. Harga RM10 tu. Boleh lah. Jom kita try. Apa pun dia nak try dia punya sambal ni. Sambal ni. Odeh. Kombinasi sambal dengan kari itu memang yang buat dan datang dari jauh ni sebab ikan bawal Kono cubalah. Menangkap. Baik ayam, baik ikan. Luar rangup, dalam lembut. Mana korang yang belum tahu tu kono try. Dari tadi dan perhati, baik Melayu, baik Cina, baik India, semua datang kat sini Korang waste nasi kukus Malik Bahau. Confirm sampai. Geng, ini daripada Bahau. Nak pergi ke Batu Kikir, betul-betul belah kiri ni. Nasi kukus Malik.